Anda tengok ni, dia ada tulis call screening. Ini adalah feature AI yang paling awesome ada dekat Samsung Galaxy S26 Ultra lepas saya guna dia dalam masa sebulan ni. AI ni dia akan tolong tapis dulu kenapa orang tu call kita. Kita boleh pilih sama ada nak tapis orang yang suspected spam and scam ataupun unknown callers. Katakan anda tak pernah call saya tak save nombor anda call saya, AI dia akan tolong jawab dulu. Dia akan tanya, weh, kenapa kau call Ashraf weh? Then anda pun bagi jawapan. AI akan ambil jawapan anda, dia akan report kepada saya dan saya decide lah nak call balik ataupun nak jawab anda punya panggilan tu. Awesome gila kan? Untuk orang yang memang tak suka jawab call macam saya, feature Galaxy AI ni sangat-sangat membantu dan so far Galaxy AI call screening ni ada dekat Samsung Galaxy S26 series sahaja. Kalau anda rasa Galaxy AI call screening ni awesome, maybe anda boleh tinggalkan sepatah dua kata dan jangan lupa untuk share video ni guys.